Assalamualaikum. Okey, hari ni jom kita borak pasal satu benda yang saya rasa sangat dekat dengan kita semua. Pasal kerja, pasal stres dan macam mana sebenarnya nak cari ketenangan dalam semua kesibukan ni. Dalam perkongsian kali ni, kita akan cuba tengok kerja dan sukses ni dari sudut pandang yang lain sikit. Mana tahu kan ia boleh ubah cara kita fikir, cara kita kerja dan paling penting, cara kita hidup. Cuba tanya diri sendiri, pernah tak rasa burn out, stres gila dengan KPI, dengan deadline atau rasa macam gelisah je walaupun dah capai macam-macam tapi dalam hati tu rasa macam tak cukup lagi. Kalau anda rasa macam tu, percayalah anda tak sorang-sorang. Inilah realiti ramai orang hari ni macam terperangkap dalam satu perlumbaan yang tak ada garisan penamat. Tapi, apa kata kalau jawapannya bukan dengan kejar lebih banyak benda? Apa kata kalau kuncinya ada pada cara kita faham semua ni? Kat sinilah Al-Quran datang, dia tawarkan satu perspektif yang sangat power. Macam satu manual tau untuk kita hadap stres zaman moden ni dan jumpa ketenangan yang betul-betul. Okey, kita mula dengan satu perkataan yang kita semua dah biasa dengar. Rezeki atau rizq. Selalunya, bila sebut rezeki, kita terus fikir pasal duit, pasal gaji kan? Tapi, cuba kita tengok dari sudut pandang ulama. Dia kata, rezeki ni ialah apa-apa saja kurniaan yang kita dapat manfaat daripadanya. Fikirkan sekejap. Kalau ada duit berjuta-juta tapi tak buat kita tenang, tak bagi kebaikan, itu bukan rezeki yang sebenar. Ini mindset shift yang sangat besar tau. Bila kita dah pegang konsep manfaat tu, tiba-tiba kita akan nampak, rezekinya ada kat mana-mana. Boleh bangun pagi sihat, tu rezeki. Ada keluarga yang support kita, tu rezeki. Ilmu yang kita belajar dan yang paling-paling mahal, hati yang tenang. Semua ni adalah rezeki yang duit tak boleh beli. Nilai dia jauh lebih tinggi daripada nombor dalam akaun bank kita. Dan asas untuk dapat ketenangan ni, semua datang dari sini. Dari satu keyakinan yang penuh pada jaminan Allah. Ayat ni bukan ayat biasa-biasa. Ini jaminan terus dari Tuhan. Dia cakap, jangan risau, rezeki kau, aku yang tanggung. Bila kita betul-betul hadam dan percaya jaminan ni, percayalah, itulah langkah pertama untuk kita lepaskan semua risau pasal masa depan. Okey, tapi jaminan ni bukan lesson untuk kita goyang kaki je tau, bukan. Di sinilah indahnya formula dalam Islam. Dia ada dua bahagian, ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar tu usaha kita, kerja all out, belajar skill baru, jadi orang yang jujur. Bahagian kedua, tawakal, iaitu lepas dah buat sehabis baik, kita letak kepercayaan penuh pada Allah. Serah kat dia. Dua benda ni kena jalan sekali. Kalau ada satu je, memang tempang. Hadis ni bagi satu contoh yang perfect. Bayangkan seekor burung. Pagi-pagi, dia tak duduk diam je dalam sarang tunggu cacing jatuh. Tak. Dia terbang keluar, dia cari makan. Itulah ikhtiar dia. Tapi dia terbang dengan satu keyakinan penuh yang rezeki dia memang dah ada kat luar sana. Itulah tawakal dia. Nampak tak gabungan tu? Usaha campur dengan keyakinan yang padu. Jadi, kalau nak ingat senang, macam ni lah. Fikirkan usaha kita ni macam satu bekas. Tugas kita siapkan bekas yang paling cun, yang bersih, yang kuat, yang sedia. Tapi, siapa yang akan isi bekas tu? Allah. Jadi, fokus kita sepatutnya pada kualiti usaha kita, bukan pada berapa banyak hasil yang kita dapat. Okey, faham dah konsep dia. Nice. Sekarang, soalan paling penting. Macam mana nak buat? Macam mana nak aplikasikan dalam hidup kita yang sibuk gila ni? Jom kita tengok beberapa langkah praktikal, kunci-kunci untuk buka pintu rezeki dan berkat. Boleh kata, ini 4 spiritual life hacks. Pertama, istighfar. Bukan setakat minta ampun, tapi bayangkan macam kita tengah cuci paip rezeki yang mungkin tersumbat. Kedua, solat duha. Ini macam kita buka kedai di awal pagi untuk jemput rezeki. Ketiga, sedekah. Ini pelaburan yang confirm untung. Allah dah jamin. Dan keempat, silaturahim. Jaga hubungan dengan orang sebab ia akan kuatkan network keberkatan kita. Nak tahu tak betapa powernya pulangan sedekah ni? Al-Quran bagi satu matematik yang mind-blowing. Satu yang kita bagi boleh digandakan sampai 700 kali ganda. Atau lebih lagi. Jadi jelas kan? Memberi tu bukan rugi. Memberi tu sebenarnya untung besar. Okey, sekarang jom kita jujur sikit. Kita sentuh pasal satu benda yang sangat-sangat kritikal. Lagi-lagi dalam dunia kerja sekarang. Integrity. Hadis ni macam tengah cakap direct kat kita kan. Bila kita tertekan nak kejar target, nak naik pangkat, kita masih jaga lagi tak bab halal haram sumber duit kita?
Sebab apa benda ni penting? Sebab ia ada kaitan terus dengan ketenangan yang kita cari-cari tu. Duit yang datang dari cari yang was-was, ia mungkin nampak banyak, tapi dia datang dengan hidden cost. Hati jadi tak tenang. Tapi duit yang halal, walaupun sikit, dia bawa package sekali, iaitu barakah, keberkatan, dan dari situlah datangnya ketenangan. Jadi, semua ni bawa kita kepada satu poin yang penting. Cuba kita fikir balik. Mungkin selama ni kita salah cari. Mungkin harta yang paling bernilai tu bukan apa yang kita kumpul kat luar, tapi apa yang kita rasa kat dalam sini. Dan jawapannya ialah syukur. Tapi syukur ni bukan sekadar sebut Alhamdulillah. Bukan. Syukur ni satu action, satu state of mind. Kita secara aktif, secara sengaja cari dan hargai nikmat yang dah ada depan mata. Dan janji Allah tu jelas, bila kita bersyukur, dia akan tambah lagi. Ini formula kelimpahan yang paling power. Mesti kita pernah terfikir kan, kenapa orang tu rezeki dia banyak, kenapa aku macam ni? Sejujurnya, kita takkan pernah faham sepenuhnya kebijaksanaan Allah. Tapi bila kita boleh terima hakikat ni dan percaya yang setiap keadaan, senang ke susah ke, ada hikmahnya, itulah satu rezeki yang sangat-sangat mahal. Rezeki untuk rasa reda, rezeki hati yang tenang. Okey, jom kita buat satu self-check sekejap. Tanya diri sendiri, adakah duit yang kita ada ni buat kita makin stres? Rasa tak puas hati, rasa kosong walaupun macam-macam dah ada? Kalau ada yang ya, mungkin itu petanda kita kena reset balik hubungan kita dengan rezeki. Dan paling penting, hubungan kita dengan si pemberi rezeki. Okey. Semua ni bunyi macam best kan? Tapi saya tahu apa yang anda fikir. Macam mana nak buat semua ni? Jadual aku dah pack gila, kan? Jangan risau. Kita tak perlu ubah semua benda serentak. Kita mula dengan step-step kecil yang praktikal. Ini senarai semak yang simple gila tapi impact dia besar. 1. Pagi-pagi, sebelum pegang phone, sebut satu benda yang kita syukur. 2. Masa tengah drive atau dalam train, ambil seminit 2 istighfar. 3. Set up automated donation online walau RM1 je. 4. Sebelum log off kerja, fikir balik apa satu rezeki tersembunyi yang aku dapat hari ni. Benda-benda kecil ni kalau kita buat konsisten, dia akan jadi macam perisai spiritual kita. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Dalam kita sibuk kejar bonus, kejar pangkat, kejar macam-macam lagi, mungkin kita terlepas pandang rezeki yang sebenarnya kita paling-paling perlukan. Cuba fikirkan, apa kata kalau kejayaan sebenar tu bukan diukur dengan berapa banyak sifar dalam akaun bank kita, tapi diukur dengan sebanyak mana rasa tenang dalam hati kita?